Lina janji suasana makan char kway teow dekat sini memang menang, tak ada tandingan dekat tempat lain. Kalau korang nak tahu ni dekat mana, korang tengok video ni sampai habis. Char kway teow udang galah penuh satu pinggan macam ni RM18 je. Jom korang kita pergi makan dekat char kway teow Alif dekat tepian Bayu. Korang tahu tak, sepanjang bulan Julai ni ada char kway teow udang galah penuh satu pinggan macam ni RM18 je. Yang ni Lina nak kena bagi tahu korang siap-siap tahu. Ada hari yang korang datang udang galah dia besar-besar, jadi korang dapatlah 5 ekor ke atas. Kalau udang galah dia kecil sikit, korang dapatlah 10 ekor macam tu. Yang penting penuh pinggan. Korang jangan lupa add on telur tau, lagi sedap. Selain udang galah, dekat sini ada kerang, kupang, sotong, ayam, daging, kambing. Udang pun ada dalam set A. Kalau korang tak makan seafood, korang ambil set C. Dia ada ayam, daging dengan kambing. Yang ini pula set B. Dia ada 4 jenis je. Kerang, kupang, sotong, udang. Dekat sini diorang buka daripada pukul 5.30 petang sampai 12 malam. Kalau korang datang petang-petang tu memang cantik pemandangan dia. Untuk pencinta char kway teow, sekali seumur hidup korang kena datang makan dekat sini, sebab sampai bulan Julai ni je tahu korang dapat char kway teow dengan harga RM18 untuk udang galah yang besar-besar dan penuh satu pinggan macam ni. Korang memang sedap sangat dia punya paste char kway teow ni tau. Kway teow yang diorang guna dekat sini yang jenis halus, senang nak makan. Udang galah tu pula memang banyak jenuh korang nak mengopek, memang puas hati. Yang inilah yang set C tu, yang ada ayam, daging, kambing. Kalau korang tak nak makan seafood, sedap korang. Setakat yang Lina rasa ni, ayam dia pun fresh, jangan risau korang. Kalau korang nak semua jenis seafood, korang ambil set A, ada 7 jenis. Kalau set B pula dia ada 4 jenis je, ada kerang, kupang, sotong dengan udang. Dekat sini memang mesra cili potong, diorang tak kedekut tau. Satu bekas tu diorang bagi kita makan lah sampai kenyang. Air coklat dengan air keladi ni korang beli dekat kemah sebelah, sedap. Korang datang tau makan char kway teow dekat sini. Thank you for watching korang, bye.